Maryam, satu nama yang indah. Satu nama kepada seorang perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibu kepada seorang nabi. Seorang perempuan yang telah melalui ujian yang begitu berat, namun akhirnya beliau berjaya lalu dirakamkan namanya di dalam Al-Quran. Sama-sama kita telusuri pengorbanan dan perjuangan beliau di dalam surah Maryam, My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Sadaqallahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk hadir majlis ilmu pada hari ini. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk sama-sama menonton My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Kenapa tuan-tuan menonton rancangan ini? Kenapa tuan-tuan yang pada hari ini hadir pada studio dalam studio ini? Semestinya kerana Allah telah gerakkan di dalam hati tuan-tuan dan puan-puan rasa ingin tahu, insya-Allah, kan, apakah pesanan Allah kepada kita. Tuan-tuan melihat Al-Quran ini, tuan-tuan membaca Al-Quran ini, tuan-tuan rasa apa sebenarnya yang Allah cuba sampaikan kepada kita. Jadi kalau boleh kefahaman ini, hasil daripada kefahaman ini, ia akan menjadi panduan yang akan membentuk kita sebagai seorang Muslim yang berjaya. Jadi saya doakan agar saya dan juga tuan-tuan semua boleh menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan kita semua. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, pada hari ini surah baru yang akan kita masuk, iaitu surah Maryam. Muka surat berapa? Muka surat yang ke-305. Surah yang baru ni agak menarik kalau kita baca pun dia agak menarik surah Maryam ni, sebab dia banyak habis dia ya. Tuan-tuan boleh tengoklah Quran ni, subhanallah, memang kita dengar walaupun kita tak faham, tapi dia ada satu jenis bunyi yang sangat menarik kan. Yang ni saya kena tanya kepada qari kita lah tentang benda ni. Tidak lain tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ustaz, surah Maryam, surah yang baru, surah yang banyaknya kita lihat di awal-awal ini habis dengan ya. Dia ada macam, dia panggil apa, ritma dia panggil. Mari ya Ustaz, kalau Ustaz boleh cerita sikit tentang ritma ni Ustaz, dan maksud saya macam mana ia mencantikkan bacaan dah Ustaz. Macam mana kita nak baca tu bagi cantik lagi. Ya, masya-Allah. Kalau kita buka Quran atau orang baca tajwid, di sana ada dinamakan satu mat, dipanggil mat apa? Mat. Masya Allah, ni orang hebat, orang Kajar, orang Kedah semua ni bersama-sama 2 hari bersama-sama kita hari ni. Ya salam. Badan nampak macam kenal pun. Ya. Okey. Kan, walaupun rasa baru macam sekejap tadi kan. Maknanya Mak Iwat kan. Mak Iwat tetapi walaupun Mak Iwat dalam surah Kahfi, surah kita akan jumpa dengan Maryam ni, dia berbeza struktur bunyi tu. Ya. Bila struktur bunyi berbeza, sudah pasti dia punya alunan tu dia secara semula jadi akan berubah bunyinya. Dia punya, kita kata apa, sebab itulah kata mukjizat Quran ni bukan sekadar huruf-hurufnya, perkataannya, nasihat pengajaran, termasuk bunyi itu sekali. Bunyi. Sebab bunyi dia tak ada pada bunyi-bunyi yang lain. Kalau nasyid, bunyi dia ada wazan dia, mesti gini,
dia punya wazan daripada awal sampai tone dia mesti sama. Tapi Quran dia tak terikat dengan wazan tu. Dia terikat dengan tempo lain. Tempo hanya khusus untuk Quran. Walaupun kita guna lagu yang sama, tak kira lah lagu Arwah Piramli ke, lagu Arab-Arab yang sekarang, tapi bila dipasang pada Quran, dia tak akan jadi bunyi seperti mana bunyi nasyid ataupun lagu, sebab dia ada bunyi tersendiri Quran. Oh, hebat Quran. Masya-Allah, tabarakallah. Cuma Ustaz, satu soalan juga saya nak tanya, minta maaf lah. Hari ni seolah-olah ilmuwan jemputan pula Ustaz ya. Kita tanya soalan kepada Ustaz. Macam mana kalau kita nak sambung ayat yang pertama dengan ayat yang kedua tu Ain sad dzikru ke ataupun macam mana? Ada idgham sad dzikru ke? Macam mana nak sambung tu Ustaz? Masya-Allah. Ya. Untuk kita punya bacaan ataupun imam kita Hafs an Asim, kita membaca dia secara izhar juga. Sad itu disebut tentang huruf ataupun namanya kaf, ha, ya, ain, sad, dipanjangkan 6 harakat sad. Itu kalau kita wakaf lah. Kalau kita nak sambung ayat pertama dengan ayat kedua diwasalkan, tetap dibaca dengan izhar. Maksudnya kaf, ha, ya, ain, sad, dzikru rahmat. Ada qalqalah kat situ juga lah. Bukan kita kasrahkan dal ya? Ada tak? Kita qalqalahkan. Ya, kita qalqalah. Sad, dzikru rahmat. Masya-Allah, tabarakallah. Ilmu baru untuk saya juga ya, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan memang bila Ustaz Arif baca tadi, Dr. Arif baca, memang kalau mudahnya idgham senang. Dal dengan za kan dekat. Dal dengan za tu hujung lidah pun dekat, beza sikit je. Kalau diidghamkan sad, tu kena tengok qiraat lain lah. Oh, qiraat lain lah. Ada hari kita kena tukar qiraat lah Ustaz. Setuju. Jadi insya-Allah bukan hari ni lah ya. Bukan hari ni, insya-Allah hari lain lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tak ada pun alu-alukan kita ni tetamu tadi Ustaz. Ya, secara tak langsung sebab semalam baru jumpa. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kita berada di hadapan ni daripada Kajang. InsyaAllah Raudatul Huda Biru Muslimat, surau Raudah Al-Hasanah daripada Kajang Selangor. Dan yang kedua, tukar tempat lah, daripada Wanita Perkim Perhubungan Negeri Kedah Darul Aman. Semuanya semangat menuntut ilmu, musafir rohani atau musafir ilmu lah Qurani. Dan juga tak lupa guru kita Istiqamah. Selamat kembali ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Maryam, satu surah yang baru, satu surah yang sangat mulia. Kalau kita perhatikan ayat dia, banyak juga panduan kepada kita. Ya, jadi pertama sekali kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Jadi kita lihat terlebih dahulu sinopsis kita untuk surah pada hari ini. Yang pertama sekali adalah tentang penjelasan ayat yang pertama dan kedua mengenai penjelasan tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Yang kedua adalah ayat yang ketiga, adab berdoa yang ditunjukkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Dan yang keempat adalah pengakuan kelemahan diri di hadapan Allah yang Maha Sempurna. Menarik ayat-ayat ini. InsyaAllah kita akan kupaskan satu persatu, dan seperti biasa kita nak mendengar daripada fadilat qari kita untuk membacakan terlebih dahulu. Kalau ayat yang macam ni, lagu apa sesuai Ustaz? Asalnya semua lagu sesuai, tapi dia ada seperti mana nahwan pun sesuai. Okay, nahwan kerana di hujung tu dia agak Melayu sikit lah. Okay. Kita dengar nahwan lah. Ya, boleh? Dr. Arif walaupun minat jarkan, kita simpan lah. Okey, yang tu kita akan buat lepas ni. Ayat pertama hingga ayat keempat kita ini ya. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق الله. Saya macam tak cukup lah Ustaz. Boleh tak kali pertama saya nak minta Ustaz ulang? Boleh Ustaz. Sebab rasa sedap sangat, rasa macam tak cukup rasa. Boleh ulang lain sekali Ustaz Minta maaf kali pertama saya minta Ustaz ulang tapi minta lah untuk episod kali ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Sadaqallah. Dengan itu berakhir sesi pertama untuk episod pada hari ini. Jangan lupa kita belum lagi mula mentafsirkan. Jangan ke mana-mana. My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Mengada-ngadakan, contohnya letak tangkal. Kalau baby tu, kalau dia menangis nanti letak tali, nanti jin tak datang. Jadi ini adalah pendustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. وارزقنا تلاوته. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika عبده زكريا. صدق الله. Alhamdulillah, kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kini kita berada di dalam surah Maryam. Satu surah yang baru, satu surah yang sangat menarik untuk dibincangkan. Kalau ikutkan semua surah-surah dalam Al-Quran ini menarik untuk dibincangkan. Cuma yalah, kadang-kadang surah ini menarik dari sudut ini, satu surah ini menarik dari sudut yang lain. Kalau kita lihat kan, kalau di dalam surah Al-Kahfi diceritakan tentang macam-macam kisah. Kan, macam-macam kisah, 4 kisah yang kita dah sebutkan dahulu. Kisah gaya pengkisahan ini disambung dalam surah Maryam. Jadi kita boleh nampak kesinambungan dia daripada kisah, 4 kisah. Sekarang kita akan ceritakan tentang kisah Maryam dan juga para-para anbiya yang lain. Tetapi di hujung sebelah sana
Di akhir surah Maryam ataupun di bahagian 2 surah Maryam akan diceritakan pula tentang golongan yang ingkar. Jadi di sini kita ceritakan dahulu kisah-kisah orang-orang yang hebat, kisah-kisah orang yang patut menjadi idola kepada kita semua. Jadi surah Maryam ni, surah ni adalah surah Makkiyah, bermaksud ia diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW dan diriwayatkan di dalam kutub sirah, di dalam kitab-kitab sejarah. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, hijrah yang pertama umat Islam adalah hijrah ke bumi Habsyah sebenarnya. Pada satu ketika pernah golongan musyrikin menghantar beberapa orang wakil kepada Raja Najasyi yang ketika itu memerintah bumi Habsyah. Apakah tugas kepada perwakilan ini adalah untuk meminta daripada Raja Najasyi pada ketika itu untuk dibawa pulang semua golongan muslimin yang telah berhijrah ke bumi Habsyah pada ketika itu. Maka Raja Najasyi sebagai seorang raja yang adil, dia kata apa? Dia kata dia tidak akan menghalau tetamu-tetamu yang datang ke negeri beliau, melainkan selepas mana dibawa ataupun dibicarakan. Maka bila mana berlaku perbicaraan sedikit antara Raja Najasyi, perwakilan daripada kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, dan juga para sahabat Nabi SAW. Saya tidak mahu menceritakan kisah itu dengan begitu panjang kerana kisah itu berlaku dengan panjanglah ya. Tapi pendek kata, ketika itu Najasyi meminta daripada sahabat Nabi SAW, kalau tak silap saya Ja'far untuk membaca apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Ketika itu Ja'far membaca apa? Membaca surah Maryam. Bersesuaian. Sebab apa? Ketika itu agama yang menguasai bumi Habsyah adalah agama Kristian. Jadi bila mana Najasyi mendengar surah Maryam ini, beliau menangis kerana beliau sedar apa yang disebutkan di dalam surah Maryam ini adalah sama dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Injil. Lalu sebenarnya Najasyi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma baginda tidak melihat Nabi, tidak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tidaklah dikira sebagai sahabat, tetapi beliau beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendek kata, ketika itu mendengar, walaupun beliau bukan lagi muslim, mendengar kisah-kisah ayat yang dibaca di dalam surah Maryam, beliau menangis sampai basah janggut beliau, radhiyallahu anhu, boleh kita kata ya, radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini adalah surah Makkiyah. Di awal surah ini akan menceritakan tentang kisah Maryam ataupun apa yang berlaku sebelum itu daripada kisah Zakaria alaihi salam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ya. Kaf ha ya ain sad. Tu dia. Kaf ha ya ain sad. Ini dipanggil sebagai hurufut tahajji ataupun huruful muqatta'ah. Apa maksud dia? Apa maksud kaf ha ya ain sad? Jadi kalau kita buka dalam kitab tafsir, ada macam-macam tafsiran yang diberikan oleh para ulama. Cuma sebenarnya tuan-tuan, saya lebih suka tafsiran yang berbunyi sebegini. Kaf ha ya ain sad sebenarnya tidak memiliki apa-apa makna, melainkan ataupun kita boleh kata kaf ha ya ain sad maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Okey. Tapi apa fungsi dia? Fungsi dia disebutkan oleh para ulama, fungsi dia adalah litahaddi wal i'jaz. Adalah untuk mencabar dan untuk melemahkan bagi orang yang mendengarnya. Melemahkan dari segi apa? Melemahkan dari segi kita sedar bahawa kita tidak mampu untuk membawa sesuatu seperti Al-Quran. Itu maksud dia. Okey. Saya bawa satu analogi kepada tuan-tuan. Okey. Kaf ha ya ain sad adalah, saya bawa dahulu konsep apakah bentuk cabaran itu. Kaf ha ya ain sad adalah lafaz huruf-huruf bahasa Arab. Betul tak? Huruf bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak mengatakan kepada bangsa Arab pada ketika itu, Allah menggunakan huruf-huruf yang mereka sendiri kenal di dalam Al-Quran. Dan Allah mampu menghasilkan sesuatu seperti begini, yang begitu tinggi laras bahasanya sehingga bila kamu dengar, kamu rasa seolah-olah boleh membawa kamu kepada awang-awangan. Okey. Jadi huruf ini adalah huruf bahasa Arab, tetapi apa yang terhasil daripada huruf ini adalah sesuatu yang kamu tak boleh nak capai. Jadi bangsa Arab pun pelik. Macam mana boleh keluar sesuatu seperti Al-Quran? Benda yang kita tak boleh nak capai. Analogi dia adalah, contoh dia, kalau ibarat katalah kan, masak lemak ayam sebagai contoh.
Kan? Okay. Contoh kalau kita nak masak lemak ayam, apa yang kita kena ada tuan-tuan? Tak, maaf lah, saya ni bab masak ni kurang sikit. Kenalah ada apa? Serai, santan, ayam kenalah ada kan? Takkan buat masak lemak ayam tak ada ayam, ada ikan kan? Tak. Okey, masak lemak ayam. Macam-macam lah. Serai apa dia? Santan apa semua tu kan. Okey. Katakanlah kita buat satu pertandingan. Saya bagi bahan yang sama untuk buat masak lemak ayam kepada seseorang, dia buat masak lemak ayam tu seperti mana yang kita biasa makan. Kita rasa, kita tahu inilah masak lemak ayam dia. Tapi bagi pada seorang lagi dia buat masak lemak ayam dia, kalau kita makan kita boleh pengsan. Pengsan sebab sedap. Dia pengsan tu sampai sedap sangat, sampai pengsan. Lepas tu kenyang sampai seminggu. Bahan yang sama kita bagi, tapi dua hasil yang jauh berbeza. Jadi semestinya yang ini adalah satu mukjizat. Bahan yang sama, huruf yang sama, tetapi kenapa orang bangsa Quraisy tidak boleh menghasilkan sesuatu seperti Al-Quran? Jadi itu bermaksud at-tahaddi wal i'jaz. Boleh faham ke? Kena tanya penonton sini dulu, boleh faham ke? Boleh kan? Okey. Saya harap tuan-tuan penonton di rumah pun faham jugalah. Kalau tak faham boleh komen lah di Facebook. Nanti kita minta episod lain Al-Fadhil Ustaz Tirmizi akan jelaskan kembali. Ya. Jadi kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya. Ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Subhanallah. Ini agak menarik juga ya. Seolah-olah Quran memberi tema. Kan? Dia bagi muqaddimah, introduction. Okey, ni kaf ha ya ain sad. Okey, sekarang kita nak cerita tentang rahmat yang Allah berikan kepada hambanya Zakaria. Menarik Jadi seolah-olah nak mengajar kepada kita, kalau kita nak buat apa-apa ataupun nak buat satu presentation ke apa, bagus kita ceritakan dulu tema dia apa. Kalau tadi kita ceritakan sinopsis dia, kan? Jadi orang tahu apa yang akan bakal kita ceritakan sebentar lagi. Jadi gaya ini lebih memahamkan orang. Jadi seolah-olahnya gaya kita yang menceritakan sinopsis di awal episod itu selari dengan gaya Al-Quran dekat sini. Kan? Bagi dulu mukadimah dia. Apa kita nak ceritakan orang? Bagi orang boleh letakkan expectation dia. Okey, kita expect benda ni akan keluar. Itu sebenarnya lebih membantu kepada kefahaman. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salam, seperti mana yang kita tahu, adalah seorang nabi yang mulia daripada keturunan Israel. Israel siapa? Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Zakaria adalah daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Cuma Nabi Zakaria ni Allah Subhanahu wa taala menguji baginda di mana baginda tidak ada anak. Daripada awal sampailah baginda tua. Jadi penceritaan kita akan bermula ketika mana baginda telah tua, lalu baginda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikurniakan anak. Itu akan bermula penceritaannya pada ayat yang ketiga. Tetapi sebelum itu, kita lihat perkataan pilihan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya adalah wahana, yang bermaksud lemah dan lelah. Pada ayat yang keempat, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Ia disebut sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Surah yang mengandungi perkataan ini antaranya ialah surah Ali Imran ayat 139, surah Al-Anfal ayat yang ke-18, dan juga surah Luqman ayat yang ke-14. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahana bermaksud lemah. Kan? Kalau al-wahan, macam mana Ustaz? Al-wahan, kalau penyakit al-wahan yang Nabi SAW sebut, itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan kepada dunia dan takut kepada kematian. Jadi penyakit itu yang menjadikan kita lemah. Jadi wahana bermaksud lemah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak pergi kepada kisah Nabi Zakaria ini, kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Sesibuk mana pun, kita mesti luangkan masa bersama Al-Quran. Cara mudah? Jom join Era, kita tonton bersama My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari.
تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Prof, silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap okok, tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia buka dengan isap okok, tapi ni dia tak buka dengan isap okok, dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap okok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. حيا نجل القلب بالفرقان. حيا نعلي النفس بالإيمان. حيا نرضي ربنا الرحمن. حيا نتكي على الجنان. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah kita kembali My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Sama-sama kita belajar tadabbur hari ini bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Arif Musa. Dan memang di awal-awal surah Maryam ni kita terasa teruja dengan pembukaannya, dan kita sudah pasti, saya rasa penonton-penonton mungkin di studio tak nak balik hari ni, tak sabar nak tahu lagi kisah seterusnya, sebab di awal tu dah menarik dah. Dan bayangkanlah kaf ha ya ain sad, satu benda yang dah tak tahu dan pahala boleh, walaupun tak tahu, kata para ulama, kita beriman dengannya dan baca satu huruf 10 pahala confirm, insya-Allah. InsyaAllah. Ya, betul. Silakan. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Semestinya yang mencantikkan sesi hari ini bacaan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi tadi, sampai kita terpaksa minta ulang rasa. Tak puas rasa. Lepas ni saya akan minta lagi Ustaz rasanya. Cukuplah. Kan? Cukuplah. Aduh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kaf ha ya ain sad. Satu jenis bentuk panggilan yang agak menarik juga sebenarnya. Even bagi orang Arab, sehingga kan bagi orang Arab bila mereka mendengar kaf ha ya ain sad, mereka tertanya-tanya, apa benda ni? Kan, bunyi sedap tapi mereka pun tak berapa nak faham, tapi ia adalah satu jenis bentuk panggilan. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Seperti mana yang kita sebut, tema yang besar, cantik, tajuk yang besar, muqaddimah, apa yang Allah nak ceritakan selepas ini. Kan, menceritakan tentang apa yang dimaksudkan rahmat ini. Kan, rahmat ini diceritakan dalam ayat-ayat yang selepas ini. Tapi saya nak bagi secara umum terlebih dahulu. Kenapa disebutkan rahmat? Dia adalah satu rahmat yang besar, sebab ia menceritakan tentang kurniaan anak kepada Nabi Zakaria AS. Anak ni tuan-tuan adalah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kepada kita. Kan? Saya agak pelik dan agak marah bila ada cara berfikir di kalangan anak-anak muda yang mereka nak pergi kepada childless marriage. Nak pergi kepada kami kahwin tapi tak nak anak. Sebab apa? Kami nak enjoy. Kan? Dia nak enjoy sampai dah ketua. Dia tak nak ada apa-apa sebarang tanggungjawab, tak nak jaga, nak pergi duduk di kedai kopi sampai tengah malam, dia boleh buat apa sahaja yang dia nak, jadi dia tidak mahu ada anak. Ini satu cara pemikiran yang salah. Satu cara berfikir yang salah, yang jauh daripada daripada panduan daripada Al-Quran dan juga baginda Nabi SAW. Sebenarnya kenapa kita nak berkahwin, antara objektif kenapa kita berkahwin adalah untuk mendapatkan zuriat. Ya, selain daripada ketenangan seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha, selain daripada ketenangan, objektif berkahwin juga adalah untuk mendapatkan zuriat. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ini adalah penjelasan tentang rahmat
Tuhanmu kepada hambanya. Apakah rahmat tersebut? Kurniaan seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Nabi Zakaria alaihissalam tadi kita telah jelaskan bahawa baginda lama sudah berkahwin tetapi tidak mendapat anak, tidak mendapat zuriat. Lalu semestinya orang yang tidak mendapat zuriat ni dia akan rasa sedih, dia akan rasa tertekan. Kan, dia akan rasa tertekan. Dan saya yakin ramai di luar sana sebenarnya yang menghadapi perkara yang sama. Di mana dah lama berkahwin tetapi tidak mendapat anak. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini sebenarnya memberi kepada kita motivasi sebenarnya. Bahawa tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana kita terus berusaha dan berdoa, insya-Allah Allah akan berikan rezekinya kepada kita. Kadang-kadang rezeki itu Allah berikan kepada kita mengikut masa yang sesuai untuk kita mengikut ilmu Allah. Boleh tangkap tak? Maksud dia kadang-kadang kalaulah kita kahwin, Allah tahu kalau kita dapat anak pada masa yang awal, mungkin ia akan merosakkan hubungan suami isteri ataupun mendatangkan pelbagai mudarat. Jadi apa yang Allah buat? Allah lambatkan anak itu daripada kita supaya bila anak tu datang, ia benar-benar menjadi satu rahmat. Kadang-kadang bila masa yang tidak sesuai, benda yang sama, dia datang pada masa yang tidak sesuai, dia menjadi mudarat. Kan? Tetapi benda yang sama, bila dia datang pada masa dia, maka dia menjadi satu rahmat yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala melewatkan untuk Nabi Zakaria alaihi salam atas hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tahu sahaja. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, secara sembunyi-sembunyi, kan? Jadi ini menceritakan bahawa bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam, nida kat sini, nada di sini adalah maksud dia berdoa. Okey. Jadi kenapa dikhususkan waktu sembunyi? Kenapa Nabi Zakaria alaihi salam berdoa dalam keadaan sembunyi-sembunyi? Para ulama bila melihat kepada ayat ini, mereka mengatakan sebenarnya kita berdoa secara bersembunyi kepada Allah ni banyak faedah dia sebenarnya. Kita berdoa sembunyi-sembunyi kepada Allah dengan suara yang perlahan, kan? Antara kelebihannya, ya, panduan daripada ayat ini adalah ia akan menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga keikhlasan kita, kan? Jadi sebab tak ada siapa yang tahu, hanya kita sahaja yang tahu. Jadi berdoa kepada secara sembunyi ni menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita berdoa secara sembunyi ni, tuan-tuan tak rasa ke seolah-olah kita sedang bersendirian bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mahu diganggu oleh orang yang lain. Sebab itu kalau nak berdoa secara bersendirian ni cantiknya bila masa solat tahajud. Kan? Masa kita bersolat tahajud, kita angkat tangan, kita berdoa, kita rasa seolah-olah hanya aku dan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang memandang kita hanya kepada kita. Padahal kita tahulah Allah tahu semua. Tapi kita rasa seolah-olah kita diberi special treatment. Seolah-olahnya begitulah. Kan? Seolah-olahnya Allah sedang memandang kita, Allah tanya, nak apa? Kan? Kenapa? Ada masalah ke? Seolah-olahnya begitu. Jadi kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nak mengadu, ya Allah, kan, aku ni ada masalah apa ni, ya Allah kau tolonglah. Seolah-olah kita sedang tak tahu, tuan-tuan boleh rasa tak benda tu? Kan? Seolah kita sedang bercakap hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kan? Jadi idnada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi ketika mana Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ada seorang syekh menyebut juga, dia kata kadang-kadang kita berdoa ni ada baik dia, ada setengah masalah ni jangan kita berdoa dengan orang ramai boleh dengar apa yang kita doa. Kadang-kadang ada setengah doa tu kita elakkan. Kan, contoh kalau di sini Nabi Zakaria alaihi salam, kenapa dia berdoa bersendirian secara senyap-senyap? Kerana ditakuti juga akan menimbulkan fitnah. Sebab nanti mungkin ada orang tanya, dah tua-tua macam ni pun nak anak lagi ke? Macam gitu. Kan? Menimbulkan fitnah orang. Orang tak tahu kenapa Nabi Zakaria alaihi salam nak anak. Orang tak faham. Hanya Nabi Zakaria yang tahu kenapa. Yang ini disebutkan pada ayat yang kelima. InsyaAllah episod akan datang lah. Tuan-tuan kalau nak tahu kenapa Nabi Zakaria doa tu, kena tunggu episod akan datang. Jadi, ada hikmah dia. Orang tak faham kenapa kita doa sedemikian. Kita ada masalah. Kan? Kita jangan doa beramai-ramai. Ya Allah, tuanku, isteri aku ada. Tak kan? Cerita macam tu. Habis semua orang tahu. Kan? Kita berdoa secara senyap-senyap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz,
Penasaran makan masa Ustaz selekor tajam ni? Tak apa. Tak apa ya Ustaz. Banyak cerita penting. Banyak cerita yang penting. Tapi boleh tak kejap lagi kita buat selekor tajam kat di awal-awal nanti ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nampak di sini bahawa pentingnya kadang-kadang setengah benda jangan cerita kat orang. Setuju. Setengah benda jangan cerita kat orang. Biarlah antara kita dan Tuhan kita. Bukan semua benda orang faham, bukan semua benda orang boleh pandang daripada sudut perspektif kita. Tidak. Hanya kita yang faham, benar-benar faham masalah kita dan kita kongsikan ia, sebenarnya tak perlu dikongsikan, tapi kita kongsikan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat untuk kita luah. Bila tempat kita luah, jadi kita akan rasa seolah-olah apa? Allah lebih tahu dan Allah akan memandu kita ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Kan kita selalu baca dalam Fatihah kan? Tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Jadi di sini kita kata dalam masalah ini ya Allah, tunjuklah kepada aku di mana jalan yang lurus. Apa yang patut aku buat? Kalau benda-benda macam ni, doalah secara bersendirian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu ayat yang menarik. Banyak benda yang sebenarnya kita boleh dapat. Tetapi kita berehat sebentar. InsyaAllah, jumpa lagi selepas ini. My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. جاهنا وارزقنا تلاوته. Keadaan dah kucar kacir. Perang Khandak ni kan kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. Alhamdulillah, kita kembali My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Masya Allah, bersama-sama kita di studio daripada Raudatul Huda, Biro Muslimat, Surah Ar-Raudah, Al-Hasanah, Kajang Selangor, dan juga daripada Wanita Perkim Perhubungan Negeri Kedah yang bersama-sama dalam siaran My Quran Time pada kali ini. Dan kita nak lihat sedikit, bukan tadabbur ya, selekoh tajam ataupun tahsin tajwid sedikit, terutama pada ayat pertama. Walaupun makna yang paling tepat wallahu alam lah, Allah mengetahui maknanya, tetapi kita diperintahkan untuk beriman dan belajar cara baca dengan betul. Cerita banyaklah pasal huruf pembukaan surah ni. Ada alif lam mim ra, dia baca al-mari, baca. Ada satu huruf tu kan, sad, sepatutnya dibaca sos baca. Ni cerita betul, ni tuan guru saya cerita, subhanallah. Jadi tak boleh, walaupun tak tahu makna pun kena baca dengan betul. Dan kerana apa kita diberi pahala tu, masya-Allah. Baik, kita nak baca ayat pertama. Kaf tu berapa harakat? 6. Ha 2. Ya 2. Ain 6. Pasti 6. Bolehlah 6 boleh jugalah. Okey. Sad
6 juga. 6 harakat ke 6 rakaat ni? 6 harakat. Mana kaf 6 dah. Ain 6 juga. Sad 6 juga. 6, 12, 18. Tambah lagi 4. Berapa? Kan, sampai 22 kan. Jadi kita sama-sama tarik nafas sikit ayat ni. Jangan berhenti tengah jalan. Nak wakaf pun saya tak erti nak wakaf tengah. Boleh ke? Orang ni satu soalan juga nak tanya para masyayikh. Boleh ke nak bagi 2 huruf muqatta'ah? Sudah. Saya tak boleh jawab. Kita baca sampai habis lah. Biar boleh habis. Puluhan sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. 1, 2, mula tarik nafas. Macam-macam juga bunyi ya. Kalau seorang-seorang ni. Jadi selepas 6 harakat bunyi fa mati. Kaf 1. Ha ya. Ha ya ni dengan alif saja. Ha ya. Ai itu ya. Yang mati tu ya. Ai jangan ai daripada nun daripada awal 6 tak boleh. Ai sebab tu ai ni boleh dibaca dengan 4 harakat juga kerana dia ada sebuah kepada maklin. Okey, tak apa kita baca 6 ai. Habis 6 harakat masuk nun. Nun pula diikhfa pada sad. Ai masuk hidung dulu. Kaf ha ya ain sad. 1, 2 mula. Tak nampak? Tak puas hati. Sekali lagi. 1, tarik nafas. 1, 2, mula. Kaf ha ya ain sad. Anda nak komen sikit Ustaz? Komen sikit. Silakan. Ada yang tak baca ikhfa tu Ustaz, saya dengar. Minta buat lagi sekali Ustaz. Sekali lagi. Dia tak baca ikhfa tu. Ya. Masya-Allah. Ai tu 6 harakat kan. Ai ya dulu. Jangan ain dah masuk hidung lagi. Ai ya dulu. Tengah lidah. Ai baru ambil sad. Gunah dulu. Panjangkan sikit ataupun 2 harakat boleh lah. Lepas tu baru ambil sad. 1, 2, mula. Haf ha ya ain sad. Ada ain dah macam idgham dah. Cepat sangat sad nak ambil. Tapi oleh kerana baca ramai-ramai, sebahagian membetulkan sebahagian yang lain lah bunyi. Masya Allah. Saya rasa saya berhenti dulu sampai sekat ni. Okey. Terima kasih Ustaz. Memang susah ya sikit kalau kita lihat kaf ha ya ain sad ni, memang dia ada beberapa hukum tajwid di situ yang perlu kita ambil kira. Ya, macam Ustaz kata tadi ain dia kena ada dengung tu. Jangan cepat sangat ke sad, jangan kelang kabut. Orang kata ain sad. Betul tak saya? Betul kan? Nak risau kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara umum itulah bacaan bertajwid pada kalimah kaf ha ya ain sad. Menarik tuan-tuan. Kalau saya nak bawa satu sudut pandangan yang lain. Ada tak baris dekat kaf ha ya ain sad? Tak ada. Macam mana kita nak tahu macam mana nak baca? Kalau orang Arab dulu macam mana dia nak tahu? Dia baca apa? Kahiyas. Macam mana kita nak tahu? Hanya melalui berguru baru kita tahu macam mana nak baca. Sebab itu Al-Quran ini kita tak boleh baca dengan betul melainkan hanya dengan berguru. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pergi kita kepada ayat yang keempat daripada surah ini. Qala rabbi inni wa hana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, yang bermaksud dia telah tua, dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Subhanallah. Di sini kita boleh lihat cara Nabi Zakaria alaihi salam berdoa.
Apa cara dia yang diajarkan? Apakah panduan dia pada ayat yang keempat ini? Adalah ketika mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disunatkan kita untuk menunjukkan tadarru' kita, menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan bahawa kita ni sebenarnya memang benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau kita banyak hutang, kita sebut pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku banyak sangat hutang ni, kan? Sampai hutang keliling pinggang pun orang dah kerja. Kita cerita benda tu. Kita tak cerita pada orang lain, kita cerita pada Tuhan. Jadi, ya Allah, kau tolonglah, ya Allah, tolonglah bukakan pintu rezeki. Macam tu, nampak tak? Jangan, bukan sekarang kita, ya Allah, berilah rezeki kepada aku, ya Allah. Settle. Padahal masalah tu besar. Jadi kita zahirkan tadarruk kita. Allah suka dengar benda macam tu. Macam qala rabbi inni wa hana al'azmu minni. Ya Allah, Tuhan, aku ni dah tua dah. Tulang aku dah tak berapa nak kuat dah. Washta'ala ar-ra'su shaybah. Kepala ni dah penuh dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dalam masa yang sama, tidak pernah aku kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Allah. Jadi gaya tu ya tuan-tuan. Doa ni ada seni dia. Ada seni dia yang kita boleh ambil daripada Quran dan juga kita boleh ambil daripada sunnah baginda Nabi SAW. Antara seni dia adalah macam ni, kita menzahirkan kelemahan kita kepada Allah, dan kita memang lemah di depan Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita lemah. Sebutlah apa masalah yang kita ada yang orang lain tak boleh nak faham, tetapi Allah lebih tahu. Yang kedua, kita menggunakan rahmat Allah kepada kita. Ceritalah Allah ni maha, contohlah Allah ni maha pengampun, Allah maha pengkabul doa, Allah maha, kita guna dia punya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seni dalam berdoa. Ya, jadi bila kita gunakan kaedah yang betul, insya-Allah Allah akan kabulkan doa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ayat yang keempat menceritakan tentang tadarru' Nabi Zakaria alaihi salam kepada Allah. Bagaimana Nabi Zakaria menunjukkan rasa lemah dia dan dia tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, bila mana aku berdoa kepadamu, aku tidak pernah kecewa. Bermaksud Allah ni maha mendengar doa hamba-hambanya. Ini kalau kita baca ni, kita rasa seolah-olah ada hubungan istimewa antara seorang hamba dengan Tuhannya yang hanya diketahui oleh dia dan Tuhannya sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi yang sebenarnya kita boleh ceritakan, tetapi kesundukan masa, dan insya-Allah akan disambung dalam episod-episod yang akan datang. Tetapi resolusi kita untuk episod hari ini, tuan-tuan, yang pertama sekali, jauhi merintih berlebih-lebihan ketika berdoa. Yang kedua, sedari kelemahan diri dan bersikap tawaduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, segera mencari Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusan dan juga kesusahan. Alhamdulillah, selesai sesi tadabbur kita untuk episod pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma anta Allahu la ilaha illa antal ghani wa nahnu fuqara la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan dunia akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai umur kami lagi panjang lagi, ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan amal kebajikan, amal saleh dan amal yang Kau redai kami, ya Allah. Dan bila kekuatan kepada untuk kami tinggalkan kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, andai umur kami tidak panjang, ya Allah, kurniakanlah kepada kami husnul khatimah, ya Allah, pengakhiran yang baik dengan Al-Quran, dengan iman, dengan Islam, ya Allah. Ihsan, ya Allah. Allahumma amin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, begitulah. Selesai tadabbur kita awal surah Maryam. Saya rasa dan saya yakin semua para penonton di studio kita dapat melihat semangatnya para penonton, dan juga di rumah sudah pastinya bersemangat terus mengetahui ayat, kisah selanjutnya, perkataan selanjutnya, kerana ia adalah kalamullah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengajak semua sahabat-sahabat, jom sertai dalam tabung kerangkan Al-Quran kita. Moga-moga dapat sama-sama kita binakan program-program yang berteraskan Al-Quran kepada seluruh masyarakat kita, supaya mereka dapat mengenali dan memahami dan menjadi generasi Al-Quran. Al-Quran bergerak dalam diri kita semua, insya-Allah. Terima kasih semua di atas perhatian. Teruskan bersama My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Mudah-mudahan kita menjadi umat Al-Quran dan Al-Quran sentiasa bertahta di hati-hati kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran.
Allah